Hai, apa khabar semua? Saya Sani. Hari ini, kita nak sembang santai tentang satu topik yang sangat penting yang mungkin boleh ubah sepenuhnya cara anda tengok hartanah. Kita bukan sekadar nak borak pasal beli rumah, tapi macam mana kita nak jadikan hartanah ni sebagai alat kewangan anda yang paling powerful. Cuba fikir sekejap. Ramai orang ingat beli rumah ni simple je kan? Cari rumah, apply loan kat bank, lepas tu tunggu dapat kunci. Siap. Kebanyakan kita memang diajar macam tu, seolah-olah ia cuma satu transaksi biasa. Tapi kan, realitinya, corak pemikiran macam inilah yang buatkan ramai terlepas pandang potensi sebenar yang ada betul-betul depan mata kita. Sebab kebenarannya macam ni, hartanah ni sebenarnya lebih dari sekadar batu dan simen. Ia adalah satu alat kewangan yang sangat berkuasa. Bila kita gabungkan dengan strategi yang betul, rumah pertama atau kedua anda tu bukan lagi sekadar tempat berteduh. Ia boleh bertukar jadi game changer untuk masa depan anda. Menyusun semula kewangan, kurangkan tekanan dan bina aliran tunai yang kukuh. Atas kesedaran itulah, saya gabungkan dua kepakaran utama saya. Sebagai perunding hartanah di Sukar Properties dan penasihat kewangan bersama Easy Advisory, misi utama saya di sunnyrealtor.net bukanlah nak push anda beli rumah semata-mata. Fokus sebenar kita adalah perancangan strategik. Kita nak kaji profil anda, tengok kesihatan kewangan anda dan susun strategi yang paling ngam dengan situasi anda. Okey, jom kita tengok 3 kategori pembeli utama. Kita mula dengan kategori pertama, iaitu mereka yang tak ada profil kewangan tradisional. Golongan ni contohnya macam pelajar universiti, abang-abang rider, pemandu Grab, suri rumah atau yang berniaga sendiri. Selalunya golongan ni rasa macam, alamak, aku ni tak ada slip gaji, EPF pun tak ada, mana boleh beli rumah? Tambah pula kalau income tak menentu atau ada isu blacklist sikit. Saya sangat faham situasi ni. Tapi berita baiknya, peluang anda sebenarnya belum tertutup lagi. Macam-macam tu. Melalui pemilihan projek hartanah yang teliti, anda masih layak. Anda boleh akses peluang kos pendahuluan SIFA. Maksudnya tak perlu pun nak kumpul tunai berpuluh ribu. Lepas tu, ada potensi cashback yang tinggi. Dan yang paling best, anda dah boleh mula kumpul aset pada usia yang jauh lebih awal. Benda yang anda rasa mustahil, rupa-rupanya memang boleh buat. Seterusnya, kita masuk ke kategori kedua pula. Golongan yang tengah struggle sikit bab keuangan. Ramai pekerja swasta malah penjawat awam yang pikul beban komitmen bulanan yang sangat tinggi. Hutang peribadi, kad kredit, rekod CCRS tak cantik, bulan-bulan gaji masuk je terus habis bayar hutang. Sangat meremaskan, kan? Tapi, macam mana kalau hartanah boleh jadi penyelamat anda? Melalui strategi penyatuan hutang, kita boleh gunakan cashback hartanah untuk settle terus hutang-hutang berdarah tu. Komitmen anda akan turun mendadak dan kita boleh jana aliran tunai positif buat strategi sewaan bilik. Biar penyewa yang tolong bayarkan ansuran rumah anda. Dan kalau anda terfikir, aduh lecehlah nak urus penyewa nanti, jangan risau. Untuk pembeli yang layak, kami ada bagi tawaran istimewa. Anda akan dapat perkhidmatan pengurusan hartanah secara percuma selama 1 tahun. Anda tak payah pening kepala nak cari penyewa atau baiki kerosakan, biar tim kami je yang uruskan A to Z. Okey, akhir sekali, kategori ketiga. Ini khas untuk pembeli yang kukuh dari segi kewangan. Kalau anda ada gaji yang stabil dan CCRS cantik, jangan stop setakat beli satu rumah je. Ini masanya untuk bina kekayaan jangka panjang. Kita akan gunakan leverage pembiayaan bank sehabis baik dan lock hartanah di lokasi paling strategik di KL dan Selangor. Kita bina portfolio hartanah anda sekarang sebelum harga pasaran terus mencanak naik. Inilah rahsia sebenar orang nak gandakan harta. Jadi, satu mesej penting yang saya nak anda pegang betul-betul hari ini. Hartanah bukan sekadar tempat tinggal. Bila kita uruskan dengan perancangan yang betul, ia boleh bertukar jadi alat kewangan yang sangat ampuh untuk bina masa depan yang lebih cerah. Cuba anda bayangkan sekejap. Bulan depan, bebanan komitmen kewangan anda jadi makin ringan. Anda ada aset bernilai tinggi atas nama sendiri. Tak ada lagi rasa berdebar atau stres setiap kali hujung bulan. Masa depan keluarga dan anak-anak pun lebih terjamin. Bukankah ketenangan macam inilah yang kita semua cari selama ni? Tapi itulah, kita ni selalu bagi alasan. Tunggu gaji naik sikit lah, atau tunggu hutang ni habis bayar dululah. Hakikatnya, sikap tunggu dan lihat ni memang merugikan. Orang yang berjaya, diorang tak tunggu keadaan jadi sempurna. Diorang ambil tindakan awal dan rebut peluang terbaik. Masa peluang tu masih ada depan mata.
Jadi, kalau anda dah bersedia nak keluar dari zon selesa dan baiki kewangan anda, jangan tangguh lagi. Jom sembang santai dengan saya. Kita kaji situasi anda. Anda boleh layari sunnyrealtor.net atau terus je WhatsApp dan call saya di 0111668897. Mana tahu, perbualan kita hari ini boleh jadi titik perubahan besar dalam hidup anda. Persoalannya sekarang, adakah anda akan biarkan hartanah terus jadi beban dan sekadar impian atau anda nak jadikannya alat untuk bebaskan kewangan anda? Pilihan di tangan anda.